Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Aida nak tanya sikit lah, untuk rawatan sauna ni rasa macam mana, sebelum dan selepas rasa macam mana. So kita nak mungkin dengan tips yang pendapat daripada Puan Aida dapat bantu orang lain. Sebelum badan memang rasa berat sikit. Dekat bahagian perut pun ada rasa pedih-pedih kadang-kadang, mungkin darah tak keluar habis agaknya. Tapi sekarang ni tengah buat sauna pun badan dah rasa ringan sikit, mungkin sebab perlu dah keluar banyak agaknya. Toksik pun keluar. Toksik pun keluar. Lepas tu dengan wap herba ni dia lagi rasa segar sikit badan. So harap-harap nanti darah-darah yang lebih-lebih tu keluar lah, sebab sauna ni sauna keluar kan lepas tu. Sebelum buat tu rasa lesu ke, letih ke, macam mana? Rasa lesu lah, nak kata penat tu memang penat lah. Pantang. Tapi rasa badan lesu-lesu sikit. Tapi kalau lepas buat ni rasa badan ringan sikit. Nak keluar perlu ni, nak exercise tak boleh lagi kan. Betul. Okey, ini sebab kita buat sauna. Macam mana pula dengan sebelum dan selepas masa buat bertangas pula? Bertangas hari tu memang okey. Sebab berapa hari sebelum tu saya macam darah saya keluar berketul-ketul sikit. Lepas buat tangas tu malam tu memang darah keluar lancar. Banyak. Lepas tu dah kurang sakit bahagian perut tu, dah kurang sikit. Mungkin sebab masa nak keluar darah ketul-ketul tu sakit. So lepas bertangas memang darah keluar lancar, badan pun rasa selesa. Alhamdulillah. Okey, kita dah buat bersauna, bertangas, bertungku. Bertungku tu pula rasa macam mana dia punya ni? Bertungku rasanya banyak, boleh nampak bahagian perut kot, nampak kecil sikit. Kita fokus kat perut kan, perut rasa tak selesa. So pakai bengkung tu dah boleh tarik ketat lagi dah. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita dah buat bersauna, bertangas, bertungku, berurut. Tolong komen sikit urut macam mana pula? Berurut memang paling best lah kat Jumat. Sebab sebelum ni saya sakit belakang tu dah lama sangat, dah jumpa doktor, ni semua tak ada solution juga. Lepas kat Haji Urut tu dekat certain tempat tu, saya nak bangun, nak duduk, nak baring tu dah banyak sangat okey. Alhamdulillah. Yang tu memang paling saya bersyukur. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni memang sakit lah, daripada lepas bersalin anak first tu memang saya ada masalah untuk baring. Daripada baring nak kebangun tu, nak bergerak tu, pinggang memang sangat sakit. So sekarang dah banyak sangat okey dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah sebab bagi feedback untuk rawatan-rawatan yang kita buat tu lah. Okey, so ada apa-apa lagi tak yang tak? Tak lah, semua Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.